Yang belum ada Bluetooth speaker ni, Bujodok ada keluarkan satu Bluetooth speaker. Yang penting sizing dia memang compact, kecil. Lepas tu design dia pun cantik lah. Dia punya design jenis tactical, transparent acrylic. Nampak dia punya komponen chip-chip tu semua. Ada display kat sini. Korang nak buat alarm pun boleh. Ok, sebelah belakang dia ada speaker, sebelah depan pun ada speaker. Speaker Bujodok ni menggunakan battery built-in. Korang boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Boleh gunakan TF card untuk main MP3 lah. Sebelah atas ni ada button lampu, mode on off dengan dia punya volume lah. Kita on kan dulu. Dia ada RGB kat sini, ada timer. Ok, kita dah connect AB4088, kita just tekan je pair. Ok, dia dah connect. Apa-apa device yang ada Bluetooth boleh connect. Ok, kita cuba main lagu Nampak Dia punya bunyi memang clean, bass pun padu. Untuk atas ni korang boleh letak korang punya handphone guys. Korang boleh stand dia macam ni. Bila korang dengar lagu ke apa-apa kan, boleh stand kat handphone dia. Jadi speaker ni dia ada dua fungsi lah, Bluetooth speaker dengan clock mode lah. Yang penting sekali design ni cantik, color menarik, harga murah, bunyi pun padu. Korang mesti kali ingat, wah